Memang hidayah lah. Apa yang momen paling rare bila handle turis kat sana? Momen time Ha, there. And dia momen waktu yang- ada event base jam lah. Ha. So budak-budak base jam ni memang kepala otak diorang gila-gila tu. Shot tu. Shot tu. Sebab diorang jam daripada open deck area tu kan. Daripada KL Tower tu jam ke bawah. Tinggi KL Tower tu KL Tower tu 400 lebih je. Ketika 400 lebih campur dengan ketinggian bukit jadi 500 lebih. Okey. 515 meter tak silap campur ketinggian bukit. Dia terjun dari situ, landing kat mana? Landing dekat Bukit Nanas. Oh, jauh. Dekat ada padang sikit sebelah lah. je. Sebelah bawah kan. Okey. So diorang Nampak tak aku sebenarnya tak tahu kat mana. Tapi nak buat tahu. Alah. Okey. Kalau daripada open deck tu kan, daripada atas kan tengok nampak bawah. Nampak semua. Tapi itu semua global lah kan, daripada luar negara. Ada tak orang Malaysia? Allahumma salli ala Muhammad. Masa tu je rasa macam ada. Sebab memang campur kan. Memang dia panggil yang rare-rare yang kepala otak gila shot. Ya. Yang jenis dah terjun dah sebab tak tinggi kan.